Anda tahu tak betapa sihatnya lemang? Kenapa dia sihat? Sebab lemang ni walaupun dia gunakan beras pulut, JID tinggi, tapi lemang ni dimasak dengan santan. Maka apabila lemang ni dimasak dengan santan, maka GI beras pulut ni dia akan turun. Jadi bila kita makan lemang ni, maka gula tak naik sangatlah dalam darah kita. Lepas tu santan tu pula ada banyak bahan anti keradangan, ada banyak tenaga daripada MCT oil yang sangat baik untuk badan kita, dan nak jadikan dia lebih sihat, makan dengan rendang daging ataupun rendang ayam, ataupun makan dengan sambal daging ataupun serondeng ni. Maka dengan cara ni kita akan dapat lebih lemak sihat. So ni adalah salah satu daripada diet Melayu yang kaya dengan lemak sihat dan rendah karbohidrat. Tapi kena ingat, lemang ni kalau anda makan sebatang sekali makan, maka jadi tinggilah juga gula dalam darah anda. Makan sikit-sikit je macam ni, 2-3 keping. Tapi kalau anda dah kurus, anda nak makan lebih sikit, tak ada masalah. Makan je sekali-sekala. Hari raya je pun. Hari lain kita start buat IF balik yang lebih lama. Dan jangan lupa makan juga buah sebelum dan juga selepas makan. Makan-makan kurus.